بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik, yang terakhir kita berhenti كم رقم البيت؟ لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأصفار لمن وقف حكم 111 111 وقفنا. طيب هذا يكون عندي ممكن دقيقة. الكتاب يكون عندي ممكن saya boleh. Nah, kita sambung 112. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه. وإن يقل عن تابع فمرسل قلت من السنة عنه نقلوا تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه للغزال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على إلى آخره. إذن يعني هذه فروع بمعنى موضوعات لها علاقة بالموضوعات السابقة، وهذه أكثرها بالموقوف لفظا المرفوع حكما. Perbuatan atau kata-kata yang dikatakan oleh seorang sahabi walakin fihi dalilun bahawa itu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'udda ma fassarahu sahabi. Izan di sini tajuk baru tentang tafsirus sahabi. Hal tafsirus sahabi lil ayatil Qur'aniyah. Tafsirus sahabi kepada ayat Quran. Adakah itu termasuk tafsirus sahabi bimana qaulus sahabi? Qaulus sahabi hal yadkhulu annahu raf'an hukman aidan? Adakah dikira sebagai marfu' hukman juga atau macam mana? Tafsirus sahabi lil ayatul Qur'aniyah. وعد ما فسره الصحابي الذي شاهد الوحي والتنزيل من آيات القرآن رفعا أي يعتبر مرفوع. تفسير الصحابي للآية القرآنية يعتبر مرفوعا. ذكر هناك ما فعل الحاكم وعزاه للشيخين وهو الفرع الثالث. الحاكم في كتابه هنا ذكر المستدرك على الصحيحين. المستدرك في الصحيحين karangan Al-Hakim An-Naisaburi. في هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين هو كتاب حديث. dalam kitab hadis ini ada kitab tafsir ayat Al-Quran kama fi Sahih Bukhari. فإذن تفسيرات الصحابة للقرآن أو الآية القرآنية يعد مرفوع حكما. نعم. فمحمول على الأسباب. محمول بمعنى أنه أسباب النزول. Ini maksudnya mungkin fokus terhad kepada asbab nuzul al-ayah. Idza zakara as-sahabi wa fassara ayah wa khasatan fi asbab an-nuzul fahadha huwa marfu' hukman mimma la majal lirra'i fihi.
yang tiada ra'i as-sahabi. Ra'i huna maksudnya kata-kata yang daripadanya. Kalau asbab nuzul memang diambil dari Nabi SAW, bukan dia boleh ijtihad as-sahabi. Ataupun makna-makna yang lain yang tiada majal, makna tiada ruang untuk dia bagi pendapat sendiri. La majalur ra'i fihi ijtihaduhu. Maksud huna ra'yuhu wa ijtihaduhu asy-syakhsi, pribadi. Itu dianggap juga sebagai marfu'. Naam. ذكر هنا الخطيب البغدادي لأن الصحابي الذي شاهد الوحي إذا أخبر عن آية نزلت في كذا كذا مسندا. لأن الصحابي ini ada kata di sini yang hidup sezaman Nabi SAW. Makna bukan mungkin yakhruju sigharus sahaba, mungkin kerana sigharus sahaba laisu mimman عاصر النبي وقتا طويلا وليسوا ممن شاهدوا الوحي والتنزيل. شاهد الوحي والتنزيل makna mereka hidup sezaman wahyu atau ayat Quran diturunkan ke atas Nabi SAW. Nah, طيب. وعد ما فسره الصحابي مرفعا أي مرفوع فمحمول على الأسباب. Ada yang kata fokus sahaja dulu kepada asbab nuzul ayat, ada yang syarah yang kata dan seumpamanya yang tiada ruang untuk sahabat dia berijtihad dari dirinya juga dianggap sebagai marfu'. Nah, dan hadis ini atau contoh yang biasa dalam kutub mustalah hadis ka qauli Jabir كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم. نعم. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري في كتاب التفسير. طيب. seterusnya هنا ذكر الفرع الرابع وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه. Ini subtopik yang keempat dari tajuk-tajuk yang dibincangkan. Ini 4 perkataan, 4 kalimat atau 4 mustalahat. Al-awwal yarfa'uhu, yang kedua yablughu bihi, yang ketiga riwayatan, yang keempat yanmihi. Ini 4 perkataan bila seorang sahabat, seorang rawi menyebutnya dalam riwayat hadis, maksudnya itu hadis marfu'. Raf'un itu hukumnya. Raf'un hukumuhu ar-raf'u ila Nabi SAW. Fantabih, berhati-hati atau jaga-jaga atau ambil perhatian. Ini kata-kata kalau disebutkan oleh perawi atau seorang sahabat atau orang tabi'in, maksudnya ini hadis marfu'. Nah, contohnya ini dapat contoh. Nah, qauluhum bermakna at-tabi'i atau man dunahu. Dalam syarah ni qauluhum makna siapa kata-kata mereka ni, dia kata sini seorang tabi'i atau di bawahnya, atau tabi'ut tabi'i, atau tabi'ut tabi'in, atau di bawahnya. Ba'da zikrus sahabi, selepas dia menyebut nama sahabat dalam riwayat hadis, dia menyebut yarfa'uhu dengan fi'il mudhari' atau rafa'ahu atau marfu'an, termasuk juga. Tak semesti berkata yarfa'u atau seumpamanya rafa'ahu marfu'an juga nafsuhu, nafsul hukum. Ka hadis Sa'id bin Jubair, ini contoh untuk perkataan yarfa'uhu. Sa'id bin Jubair seorang tabi'i yang masyhur min talamiz Ibnu Abbas.
huna fi tarjumatihi wa Sa'id bin Jubair al-Asadi maulahum al-Kufi, dia dari negeri Kufah, al-faqih, seorang faqih, alim besar, qatalahu al-Hajjaj fi Sya'ban sanat 95. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Masyhur kan? Dalam sejarah Islam seorang masyhur min hukam, seorang hakim atau sultan, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, urifa annahu zalim atau urifa annahu yani syadid, seorang yang tegas, yang keras, yang berani dan sebagainya. Dia yang membunuh Sa'id ibn Jubair. Ada kisahnya dalam sejarah. Sa'id ibn Jubair seorang alim, Al-Hajjaj seorang hakim dekat At-Taif kalau tak silap. Ini di zaman Bani Umayyah, yang berlaku fi zaman Bani Umayyah. Kana hakim Bani Umayyah wa kana syadidan qila zaliman ila akhirih. Jadi ulama yani ada yang tak setuju atau keras sangat terhadap Al-Hajjaj. Yani Al-Dhahabi rahimahullah takallama fi Siyar A'lam an-Nubala. Dia memang dia sebut seorang zalim dan ini dan sebagainya, tapi dia seorang Muslim. Tak semesti ya. Qal yani amruhu ila Allah. Hadis yang masyhur juga, asy-syifa'u fi thalath syarbata asalin. Hadis Ibn Abbas, tak pernah dalam matan ini dia sebut qala Nabi SAW. Terus Ibn Abbas dia kata asy-syifa'u fi thalath. Perbuatan itu dalam 3 perkara. Syarbatu asalin, minum madu, wa syartata mahjamin, mahjam al-hajjam, ia toreh badan kita untuk keluarkan darah yang kotor, ada sama mahjam atau mahjam. Syartah bermakna toreh dia, fi'l syarata yashrutu. Mahjamin wa kayyatu narin, dan ubat dengan api. Dulu al-Arab dan sebagainya menggunakan perubatan dengan cara api. Mungkin di tangan, di kaki, di mana, di kepala. Mungkin orang di hutan, orang yang tiada belajar, kana yustakhdam al-ilaju bil kay bin nar. Wa anha ummati 'anil kay. Ini fi sahih al-Bukhari fi kitab at-tib. Hadha al-hadis sahih. Dan saya larang umatku untuk mereka gunakan api. Al-kay hada fi'l, perbuatan al-kayyu bin nar biasanya. Kawa yakwi, dari fi'il perbuatan kawa yakwi, iktiwaan. Kawa fi'il madhi. Kemudian di hujungnya dia kata rafa'al hadis. Hada min mungkin at-tabi'i allazi yarwi an Ibn Abbas. Di hujung dia perkataan rafa'al hadis, yufham minhu annahu akhazahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'ahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa min 'indihi, laysa ijtihadan. أيضا الحديث الآخر المشهور يبلغ به أو رواية كحديث أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا الحديث رواه مسلم، عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به. Bila sebut nama sahabi, ada menyebut perkataan yablughu bihi, kemudian ya'ti bil matan, kemudian dia bawanya matan, an-nasu tab'un li Quraisy. Orang-orang ini mereka pengikut sahaja kabilah Quraisy. Aidan ada satu lagi, wabihi an Abi Hurairah riwayatan. Ini contoh kalimah riwayatan. Tuqatiluna qauman sighar al-a'yun
Ada fi Sahih Al-Bukhari. Kamu akan berperang dengan seorang kumpulan, nasun, qaumun, jama'atun sigharul a'yun. Mata mereka sempit, kecil. Ini mungkin fi akhir zaman. Man hum al-qaum allazina a'yunuhum sigharul a'yun. Manakah bangsa, manakah kaum yang mata-mata mereka sempit? Yaqulun aktsaruhum min hunaka, Tajikistan, Afghanistan, wahada. Naam. Atau Sin dan sebagainya. Wa ka hadis Sufyan an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah riwayatan al-fitratu khamsun. Summa mithal yanmihi bifathi awwalihi wa sukunin nun, dibaca yanmihi, ke hadis Malik an Abi Hazim Salamah ibnu Dinar an Sahl ibn Sa'ad. Nah, Abi Hazim dia datangnya dalam isnad dalam bentuk kunyah, Abi Hazimin an Sahl ibn Sa'ad. Sahl ibn Sa'ad seorang sahabi. Idzan Abi Hazimin hadha tabi'i. Huwa Salamah bin Dinar al-Madani al-A'raj. Abu Hazim ahad al-a'lam, أيضا من كبار أهل الحديث. قال كان الناس، قال هذا من قول الصحابي سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون، dahulu orang disuruh, an yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna, letakkan tangan kanannya, ala zira'il yusra, ke atas tangan yang kiri, fi salat, dalam waktu salat. Qala Abu Hazim rawi al-hadis atau tabi'i, la a'lamu illa annahu yanmi zalik. Abu Hazim selepas riwayatkan habis, dia kata saya tak tahu kecuali dia makna hadis sahabi yanmi dhalik. Yanmi kalau dalam segi bahasa mungkin yanmi bermakna yarfa'uhu, sama, atau yusiluhu, atau sampaikannya. Makna yusilu dhalikal hadis ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Raf'un, di mana semua ini contoh-contoh yang disebutkan tadi semua hukumnya ar-raf'u bila khilaf, la khilaf fi hadhihi al-mas'alah kama sarraha bihi an-Nawawi wa iqtadahu qawl Ibn as-Salah. Wa kullu hadha wa amsaluhu kinayatun an raf' as-sahabi al-hadith ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa hukmu dhalika 'inda ahli al-'ilm hukmu al-marfu' sarihan. Itu kenyataan Ibn Salah fi kitabih Muqaddimah Ibn Salah, dzakara hadhihi al-alfaz kulluha yani lahu hukm ar-raf'. Naam. Kerana ada beberapa riwayat hadis yang tersebut tadi, adanya yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanmi dhalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada menyebut Nabi. Naam. Wa dzakara huna As-Sakhawi al-istilah fi hadhihi al-lafzah muwafiqun lil-lughah, yanmi bima'na yarfa'ul hadis. Dia sambungkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantabih bima'na, berhati-hati, berjaga-jaga, ambil perhatian, ini semuanya hukmuhu ar-raf. Nah, summa ba'da dhalik 114, wa in yuqal an tabi'in fa mursalu qultu min as-sunnati anhu naqalu. وإن يقل واحد من الألفاظ المتقدمة في الفروع قبله من راو عن تابع من التابعين. Ini dia kata tajuk yang kelima, وهو الفرع الخامس.
وقدم على ما بعده الاشتراك مع الذي قبله في أكثر صيغة وتوالى كلام ابن الصلاح. فمرسل. Kalau seorang di bawah peringkat tabi'i, ini semua yang dahulu tadi semua kalau dikatakan minat tabi'in, min tabaqat tabi'in, bila menyebut nama sahabat kemudian dia berkata yarfa'uhu yanmi, hadha marfu' hukman la khilaf. Tetapi sini kalau if qalahu ahadun min qabla tabi'in, tabaqat tabaul atba', contoh dia menyebut tabi'i, fa mursalun, itu mursal, bukan marfu'. Contoh sebelum ini ahad tabi'in yaqul masalan an ibn Sirin qala kaza wa kaza, masalan yarfa'uhu yanmihi masalan, fahada ذكروا عنه أنه مرسل ليس مرفوع. نعم. وإن يقل بمعنى ينقل عن تابعي، makna ini kata-kata tabi'i, yanqul anhu seorang yang sebelumnya, tabaqah yang sebelumnya, inna tabi'ut tabi'i tabaul atba' dan sebagainya. Fa mursalun, hukumnya mursal. Okey. Huna zakara yani qultu min as-sunnati kaza anhu ay at-tabi'i qaqul Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah at-tabi' as-sunnah. Naam. Qultu min as-sunnati anhu ay an at-tabi'i naqalu, seperti kata-kata seorang tabi'i qaqul Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah التابعي ذكر قوله هنا السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات. Ini kata-kata seorang tabi'i. Takbirul imam pada hari يوم الفطر عيد الفطر ويوم الأضحى عيد الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات. إذن هذا مرسل، حكمه مرسل. نعم. فمرسل قلت ومن السنة عنه أي عن التابعي نقلوا تصحيح وقفه على الصحابي. نعم. وهناك من نقلوا تصحيح وقفه، بمعنى ممكن هو موقوف يعني مرفوع tidak sekali وهو مرسل أو موقوف على الصحابي. Maksudnya bila seorang tabi dia kata minas sunnati kaza wa kaza wa kaza, naqalu tashiha waqfi, itu hukumnya mauquf. Iza qalahu tabi'i, ada sebelum ni iza sahabi zakara min sunnati hadha marfu', amma iza tabi' qala min sunnati hadha mauquf. Naam. Naqalu tashiha waqfihi ay ala sahabi. Naam. ثم ذكر هنا وذو احتمال. Ini contoh yang lain. Zu ihtimal makna kemungkinan ada mursaliyah mauqufiyah. Wa zu ihtimali nahwa, seperti contohnya umirna huwa qawlu tabi'i, umirna bikaza wa kaza. Umirna
Umirna minhu ay minat tabi'i. Kata-kata umirna itu yang disebutkan oleh tabi'i. Ma hukmuhu? Qila mursalun wa qila mauqufun. Boleh itu hukumnya mursal ya, juga boleh hukumnya mauquf min as-sunnah. Ka'annahu yahki sunnatus sahabi. Naam. للغزالي أي هذا رأي الغزالي أبي حامد الغزالي في المستصفى في كتابه المستصفى. هذا كتاب أصول فقه. الغزالي أبو حامد الغزالي هنا ذكر في المستصفى: أما التابعي إذا قال أمرنا احتمل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بأجمعها والحجة حاصلة به ويحتمل أمر الصحابة. Kerana umirna ini kemungkinan itu arahan dari Nabi SAW. ويمكن هذا أيضا احتمل هذا أمر الصحابي. نعم. لأن هنا dikata sini irsal wal waqf wa ihtimali. إذن إذا قول التابعي احتمال من السنة, maksudnya umirna bila dikatakan oleh seorang tabi'i, umirna sama ada disuruh oleh seorang sahabat, atau umirna itu arahan Nabi, amrun lil ummati wa man ba'dahu, sama ada mauquf dan marfu'. Ya, kerana mursal bukan kan, sama ada umirna min at-tabi' imma allazi amara huwa as-sahabi aw allazi amara huwa a'la min as-sahabi wa huwa an-nabi. Yani umirna makna disuruh kami, walaupun bukan arahan itu dituju kepadanya. Umirna, Nabi suruh kami, makna umat Islamiyah. Amaran Nabi al-muslimin atau amaran Nabi ashabahu, dan hukum ini berlaku juga ke atas tabi'in, bukan sahaja kepada peringkat sahabat. Kalau seorang umirna bermakna mawjud hadis anna Nabi amara ashabahu. Jadi bila tabi' dia kata umirna, mungkin dia yahki, dia cerita dalam hadis, kami umat Islam disuruh. Jadi hukum marfu'. Nah, jadi ihtimal bila tabi' dia kata umirna, sama ada yang disuruh seorang sahabat atau yang disuruh yani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ma ata an sahibin wa man ata wa ma ata, hadha al-far' as-sadis. Ini subtopik yang keenam. Tafri'at makna masail. Wa ma ata an sahibin ay min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam mawqufan alayh, lakinnahu mimma la majal lil ijtihad fihi bihaythu la yuqalu ra'yan. Apa yang datangnya dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tiada ruang untuk lil ijtihad fi. Ra'yan bermakna ijtihad min as-sahabi, minhu ijtihadun minhu ay ra'yun minhu, bihaytsu la yuqalu ra'yan hukmuhu ar-raf'u, hukumnya ar-raf'u. Naam, bermakna dia ambilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ma qala fil mahsuli, ini pendapat kitab pengarang kitab Al-Mahsul. Al-Mahsul juga kitab fi usul al-fiqh, karangan Ar-Razi, Al-Fakhrur Razi.
Fakhrul Razi fi Kitab al-Mahsul, dia bercakap, dia ulas tentang perkara ini. Iza jaa an sahabi bihaitsu la majal lil ra'yi wal ijtihad fihi fa aidan hukmuhu ar-raf'u. Mithil, seperti contohnya, man ata, sahaja contoh muqaddimah. Man ata, cukup kamu fahami hadisnya, apa cerita yang bakinya. Walakin huna kamalul hadisi man ata sahiran aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hada marwi an Ibn Mas'ud. Nah, siapa berjumpa dengan seorang sahir atau arraf. Al-arraf huwa allazi yaqra al-mustaqbal, yang boleh membaca orang apa pakai tukang tilik, sama arraf. Ada lafaz yang lain kahin. Faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat tidak diterima salatnya sepanjang 40, la adri nasid 40 yawman atau nah, hadza man ata, perkataan sahabi, seorang sahabat, dia kata man ata sahiran faqad kafara. Ini maksudnya dia bukan ambil, bukan ijtihad. Allah faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini mestinya dia mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Falhakimur raf'a, mana Al-Hakim An-Naisaburi dalam perkara ini dia memberi pandangannya bahawa dia satu marfu', hukmuhu ar-raf', qaulus sahabi man ata. Falhakimur raf'a li hadza asbata. Al-Hakim An-Naisaburi dia asbata raf' untuk masalah ini. Asbata bermakna dia sabitkan. Fi kitabihi fi ma'rifat ulum al-hadis. Naam, موجود ذكره الحاكم النيسابوري هذا النوع في معرفة علوم الحديث. ثم بعد ذلك وما رواه عن أبي هريرة. نعم، أين هذا الفرع السابع؟ ini tajuk atau masalah yang seterusnya. وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب. ما رواه عن أبي هريرة Muhammad huwa Ibn Sirin. Maksudnya Ibn Sirin rawa an Abi Hurairah wa anhu an Ibn Sirin ahlul Basrah. Tengok sini taqdim wa ta'khir. Dia buat syair, dia depankan yuakhirul lafz, yuakhirul mubtada wa yuqaddimul khabar wa al-fa'il yahsibu. Hada hasilun lidururat syair, kerana syair, keperluan syair dia buat begitu. Izan hadza Abi Hurairah huwa sahabi yarwihi anhu Muhammad huwa Ibn Sirin wa anhu ay an Muhammad hadza ahlul Basrah, ruwatul Basrah atau ahadithul Basrah. Karrara ay Ibn Sirin atau rawi Ibn Basrin anhu qala ba'da أي بعد أبي هريرة بأن قال بعده قال. Dia ulang perkataan qala dua kali. Karrara qala ba'du أي بعد أبي هريرة. قال أبو هريرة قال عن أبي هريرة قال مثلا.
Maksudnya dia ulangi perkataan qala bihazf fa'il qala tsani. Mana Abu Hurairah qala, ini qala yang pertama ini punya balik kepada Abi Hurairah. Kalimah qala yang kedua hazaf al-fa'il. Fa'ilnya siapa? Mahzuf. Mithaluhu, dengan contoh mungkin jelas sikit, ma rawahu al-Khatib al-Baghdadi fi kitabih Kifayah fi ilm al-riwayah min tariq Da'laj qala haddathana Musa bin Harun wa huwa al-Hammal. Idzan al-Hammal nisbah, ismuhu Musa bin Harun, thiqatun hafizun kabirun imamu waqtihi fi hifz al-hadis wa ilalihi bi Baghdad. Mungkin tak kenal, tapi dia seorang tokoh kibar ahli hadis fi Baghdad fi zamanihi, Musa ibn Harun al-Hammal. Hadis Hammad ibn Zaid مشهور أيضا حماد بن زيد ابن درهم. حماد بن زيد أحد الحمادين، salah seorang Hammad, dua Hammad yang masyhur, Hammad ibn Zaid dan Hammad ibn Salamah. يطلق عليه الحمادان وكلاهما ثقة وكلاهما إمام. Ini satu unik dalam namanya, Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Yang tu Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Kalau tak silap, ada orang ulama komen, dirham duit, dirham, wa dinar aidan duit. Fi ismaihima ismu umlatin, nama duit. Hada Hammad ibn Zaid ibn Dirham, iaitu kalau tak silap Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Dan ulama kata mana yang tinggi, dinar atau dirham? Dinar. Wakilahuma a'lam kibar masyhurin. An Ayyub as-Sakhtiyani al-Basri an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. أيضا هذا الحديث مشهور صحيح، رواه البخاري في كتاب الأذان فضل صلاة الجماعة. نعم. إذن كتان دو كالي قال. نعم. إذن وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة karrara qala ba'du, ay ba'da isim as-sahabi. Maka apa pandangan ulama? Fal khatibu rawa bihi raf'u. Al khatib mungkin pendapatnya ini hadha raf'. Fal khatib rawa an Musa al-mazkur في الآتي كذلك رفع أنه قال حماد بن زيد والبصريون قال فهو مرفوع. وقال الخطيب عقبه قلت للبرقاني أحسب أن موسى عنا بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة، فقال كذا يجب. نعم. وقال محمد بن سيرين كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. نعم. maksudnya sini Abi Hurairah huwa sahabi, tidak kata qala Nabi SAW, dia kata qala sahaja, terus bawa matan. إذن الخطيب هذا يحكم له بالرفع أيضا مرفوع. نعم. قال محمد بن سيرين كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. ولذلك أمثلة كثيرة منه ما رواه البخاري في المناقب من صحيحه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد به إلى أبي هريرة قال أسلم وغفار وشيء من مزينة. Al-hadis mawjud fil Bukhari. Izan seperti ini banyak, bukan satu dua contoh. Qala diulangi dua kali ba'da ismus sahabi. Izan al-khatib dianggap itu sebagai marfu'. Naam. Rawa bihi raf'a. Naam.
Waza ajibu. Limaza ajib? Itu dia kata perkara yang ajib. Naam. Hadha qawlu man? Litasrihi bitta'mim fi kulli ma rawa an Abi Hurairah. Kerana dia semua yang Ibn Sirin dia kata saya riwayatkan dari Abi Hurairah, semuanya itu marfu'. Dia kata itu pelik, ajib. Litasrihi bitta'mim fi kulli ma rawa an Abi Hurairah. بل لولا ثبوت هذا القول عنه لم يسق الجزم بالرفع بذلك، إذ مجرد التكرير من ابن سيرين وغيره على الاحتمال كان هذا التكرير عن ابن سيرين. Perkataan qala diulangi 2 kali, perbuatan Ibn Sirin. Jadi Ibn Sirin dia umumkan semua yang saya sebutkan, saya riwayatkan dari Abi Hurairah, semua dianggap sebagai hadis marfu'. Kata-kata Abi Hurairah itu ini masih mauquf hukman, mauquf qawlan, mauquf lafzan. Ini semua contoh yang tidak sebutkan qala Nabi SAW. Tak ada nama Nabi SAW dalam hadis ini, dalam matan ini, dalam isnad ini. Ajibun makna hukum itu umum sangat. Semua itu ila marawahu Ibn Sirin an Abi Hurairah, semua itu hadis marfu', itu mungkin sesuatu yang ajib. Faqad wajadna al-kathir mimma jaa an ghairi Ibn Sirin kadzalik jaa bi sarih ar-raf fi riwayat ukhra ka hadis Syu'bah ila akhirih. Dia kata sepatutnya tidak umumkan sangat. Tak boleh umumkan sangat. Baik, alhamdulillah waqafna ila huna. Kita berhenti di akhir tajuk ini. Seterusnya kita akan masuk tajuk baru, Al-Mursalu. Raqmul Bait, syair 120. Tajuk baru, Al-Mursal. Dari semua ini, macam berapa masalah, berapa subtopik, 7 mawdu'at. 7 contoh-contoh yang kebanyakannya lahu hukmur rafa'. طيب نقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.